Langkah Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, cuba mengheret kes membabitkan isu pemalsuan dokumen 7 pemain berdarah warisan negara boleh dianggap seperti mencabar keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Justeru, pemerhati bola sepak tempatan, Prof. Madya Dr. Zulakbal Abdul Karim mengakui FAM dan bola sepak negara perlu bersedia untuk berdepan kesan yang lebih besar sekiranya keputusan di CAS itu tidak berpihak kepada mereka. Jelasnya, FIFA sudah mengemukakan bukti yang kukuh mengenai pemalsuan dokumen menerusi motivated decisions yang dikeluarkan sekaligus menyaksikan hukuman yang dikenakan sebelum ini tidak berganjak. Kita tengok FIFA memang sudah mengemukakan bukti sahih yang mereka ada untuk mengenakan tindakan terhadap FAM. Jadi apabila kita membawa kes ini ke CAS, ia seolah-olah kita mencabar apa yang ada pada mereka. Ada kemungkinan kita akan dikenakan tindakan lebih tegas dan lebih keras. Jadi untuk itu, kita patut bersedia dengan apa sahaja yang akan terjadi jika kita meneruskan kes ini ke CAS, kata Zulakbal.